Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf, saya tak sempat lagi emailkan rakaman biso kita 4.0 yang baru-baru ini semalam. Ada sebab, jadi izinkan saya kongsikan video ini ringkas dan padat. Semalam dalam bincang santai online 4.0, kita lihat kepada macam kita nak level up penulisan LR menggunakan wizard LR Matrix, dan juga bincangkan macam mana kita nak kurangkan AI detect, nak humanizekan tulisan kita, nak cantikkan tulisan kita, kemudian teknik nak translate penulisan LR kepada bahasa Melayu yang berkualiti, yang AI detect low dan sebagainya kan. Bagaimana kita boleh guna, bagaimana step-step dia. Jadi kita lihatlah, kita banyak yang kita cerita semalam. Yang hadir fahamlah dia punya step dia nampak mudah tapi agak kompleks lah. Dia kena ada hati-hati dia kan. Jadi banyak cerita. Entah hari ini ramai dah lupa dah pun. Yalah, sebabnya dia bukannya kompleks susah, tapi dia kompleks banyak. Bila banyak tu dia kena kalau tak teratur dia akan jadi lupa. Jadi saya duk fikir menung. Akhirnya saya decide mungkin saya boleh bantu dengan cara membangunkan satu mini app. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mini app. Saya namakan sebagai Tinta.ai. Dalam Tinta.ai ni tuan-tuan dan puan, saya telah frameworkkan, kerangkakan. Jadi dia ikut turutan je, senang. Dan mungkin ada part yang kita boleh skip, tapi basically dia ikut turutan lah. Kalau tuan-tuan daripada from scratch, boleh ikut turutan. Jadi Tinta.ai kita ni macam biasalah, kita boleh klik. Semua ni ada chatbot ni. Kalau kita klik contoh saya klik yang ini, dia akan keluar yang sini lah. Macam ni, wizard LR structure. Tapi kita tengok, kita klik. Tadi saya tak klik, saya contoh saya klik, dia akan bawa kita pada wizard LR structure. Okey, jadi ada 6, sebenarnya ada 6 saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap 6 ni telah saya daripada pagi sampai ke malam ini saya duk leka. Memang push, tak makan lagi tengah hari, malam tak makan lagi, pagi tadi sempat breakfast sikit, alhamdulillah. Tak tidur apa semua, memang fokus nak siapkan untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang ini ialah chatbot, ini ChatGPT biasa lah. Cuma kita akan dalam kita punya kerangka ni akan singgah kat ChatGPT ni, sebab kita ada ChatGPT 03 untuk reasoning. Tuan-tuan dan puan semalam yang join tahulah kan, untuk reasoning, untuk kita synthesize dan analysis. Jadi kita tak ada chatbot lagi yang boleh buat yang reasoning. Jadi kita akan gunakan model asal dia, cuma ChatGPT yang asal, tapi gunakan model 03 ni lah. Okay, saya nak tunjukkan demonstrasi. Walaupun status ChatGPT sekarang ni masih lagi masalah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan boleh expect output yang lebih baik sebenarnya akan datang. Cuma setakat yang kita boleh tunjukkan, saya tunjukkanlah dengan ChatGPT dengan ChatGPT yang masih lagi status masalah. Okey, so kalau tuan-tuan kita pertama sekali kita akan klik kat wizard LR structure. So wizard LR structure ni semalam kan tuan-tuan perempuan ada yang bertanya macam mana kami nak dapatkan LR structure tu, macam mana kami nak tahu LR tu structure sebagainya. Jadi saya terpanggil teknik yang saya gunakan untuk saya buat LR structure, lalu saya chatbotkan supaya dia konsisten. Tuan-tuan boleh lihatlah. So kalau kita buka yang kosong tuan-tuan puan, dia akan bagi kita pilihan lah, start, mula, bagaimana cara menggunakan anda, how do I use you. Jadi tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak tengok video tutorial pun, tuan-tuan boleh je guna macam mana. Tuan-tuan boleh kena baca sikit lah, tanya dia macam nak guna. So basically kalau tuan-tuan nak guna, tuan-tuan hanya tanya, kena faham apa input yang diperlukan. Jadi sebenarnya saya dah senaraikan dalam ni, input dia apa. Sikit je input dia tuan-tuan, research title, research question, dah selesai. Begitu juga dengan seterusnya step yang chatbot ini input dia. Tapi kalau tuan-tuan tak ingat dan sebagainya, tuan-tuan, saya pun tak ingat sangat, jadi saya just klik lah bagaimana saya nak gunakan dia. So jangan takut untuk kita pilih-pilih lah. Jadi semua ni ada, semua ni telah saya ni lah, wizard LR structure ni semua ada. How do I start? Jadi tuan-tuan klik saja kalau tak tahu cara nak guna lah. Okay, jadi kat sini tengok output dia akan minta kita how do I start. Dia akan minta to begin, kena ada research topic dengan ataupun research title ataupun research question kita lah. Jadi saya pun letaklah tajuk saya punya research. Okay, ini saya extra sikit, saya letak research objektif, tak ada masalah. Okay, dan terus dia akan buatkan satu struktur. Okay, yang ni tuan-tuan boleh baca. Okay, jadi dia akan buatlah ikut 2.0, 2.1, 2.1 ni. Cuba tuan-tuan tengok dia kaitkan dengan RQ yang mana, dan dia spesifikkan dalam ni kita nak huraikan apa. Dalam 2.1 ni apa kita nak cerita. Okey, apa kita nak aspek-aspek dia. So lengkap lah tuan-tuan puan lengkap sampailah yang akhir bab lah.
Okay, dekat sini tuan-tuan boleh prompt lagi sebenarnya. Kalau tuan rasa tak setuju ke, nak lebih tertumpu ke dan sebagainya, tuan-tuan boleh prompt lagi. Tapi LR structure ni, wizard LR structure ni saya telah designkan dia untuk ada level yang kedua pula. So dia dah selesai level 1 ni, level 1 tadi senaraikan, dia detailkan apa yang nak kena ada. Okay, dia punya subsection kan. So masuk dekat level kedua, dia akan tanya nak bagi level 2 tak. Okay, so kita katakan ok saja. Nampak tuan-tuan, saya hanya prompt ok saja dan kita akan masuk. Untuk level 2 ni dia akan bagi dalam bentuk soalan. Okay, subsection kemudian soalan panduan. Apa yang nak kena isi, apakah definisi ke, jadi kita cakap lah apa definisi apa yang, so dia dalam bentuk soalan tuan-tuan. Jadi pastikan kita punya tulisan menjawab tulisan ni lah. Jadi dia ada penjelasan. Soalan ni bantuan dan pemahaman asas tentang latar belakang. Okey, tak ada masalah. Dan ini cadangan potensi jurang yang kita boleh address dalam ini. Okey, cadangan potensi yang kita boleh kaitkan. Nanti tuan-tuan boleh baca dan mungkin boleh, mungkin tak boleh kan. So, apa kita buat nanti, kita akan boleh pindahkan lah dalam kita punya words ke dan sebagainya untuk kita punya rangka kan. Okey, seterusnya dia buat lagi untuk setiap subsection tuan-tuan. Saya akan buat sekaligus. Okey, saya lajukan sedikit. Okey, jadi sampailah 2.5. Jadi 2.6 tadi kan, 2.6 tadi tu rumusan saja. Jadi tak apa-apa, dia buat sekadar yang perlulah. Okey, yang seterusnya ada level yang ketiga. Ini level yang terakhir yang saya desainkan, iaitu dia untuk bantu kita bagi setiap subsection tu, dia akan bantu kita buat literature review matrix dan juga mencadangkan questions kalau kita nak guna, ataupun prompts kalau kita nak gunakan macam AI, macam SI, Scopus, AI, consensus kan. Kita nak guna tu, dia akan buat juga. Tapi kali ni sebab kita nak pastikan dia mendalam, jadi dia tidak terus buat sekaligus. Jadi dia akan minta kita pilih nak buat yang mana. Jadi dia ada cadangan. Kalau saya tekan OK, dia akan cadangkan. Dan tengoklah kat mana tuan-tuan. Contohkan saya nak sekarang ni, saya nak menulis 2.1.2 dulu, iaitu strategi pendekatan semasa dalam pendidikan etika. Ini kalau tuan-tuan baca kat atas ni, dia samalah 2.12 strategi pendekatan semasa dalam pendidikan etika. Jadi dia akan reallykan lah benda tu. Okey, jadi dia akan buat terangan lah dua subsection apa, dan dia akan buat literature review box ataupun templates. Okay, kita boleh ambil ni. Okey, dan tuan-tuan boleh baca-baca lagi penerangan dia, apa justifikasi dia. Dia ada penerangan lah, jadi kena baca sikit lah tuan-tuan puan, supaya kita faham apa yang kita akan tulis. Dan akhir sekali dia akan cadangkan untuk topik subtopik tadi tu, subsection tadi tu, dia cadangkan kalau nak guna. Ni tak ada pun ikut macam ni pun, tapi tuan-tuan boleh tengok soalan dia. Contohnya tuan-tuan nak tengok what empirical studies evaluate teaching method for engineering include data method use. Okey, compare the effectiveness of teaching method lecture discussion. Okey, so tuan-tuan boleh ambil ini. Contoh saya ambil ni lah, dan katakan saya pergi dekat Scopus AI, contohlah Scopus AI. Sekejap, saya pastikan dia dah masuk dulu. Okey, Scopus AI. So paste je soalan tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak skip ni lah, kalau tuan-tuan nak gunakan AI untuk bantu buat literature punya sintesis, okay, dia akan buatkan untuk kita. Kita boleh ambil lah detail dia. Okay, ada tak? Tengok juga soalan kita, kalau terlalu spesifik mungkin tak banyak, tapi harap-harap ada lah kan. Dan dia akan buatkan ni, kita boleh ambil. Jadi tuan-tuan boleh ambil je daripada bahan daripada yang inilah. Okay, kita boleh tunggu untuk dia buatkan dia punya sintesis lah. Okay, jadi okay, dah siap. Okay, type of method, dia punya citation ni. Kalau kita ambil ni tuan-tuan, kalau ini kalau Scopus AI lah, kalau tuan-tuan guna Scopus AI, kita boleh copy dia punya ni. Dan kalau kita pindah kat Word, dia akan bawa sekali dengan citation lah. Ok, sudah ada penerangan kat sini kan. So, tuan-tuan boleh ambil ni dan bagi dekat. Dah siap sintesis, tuan-tuan boleh. Kalau tuan-tuan dah ada sintesis, dah ada analisis sintesis, tuan-tuan boleh skip terus sampai dekat sini. Writer ni. Ok, contoh lah tapi tak demo yang tu lah. Ok, saya punya kaedah yang saya akan gunakan adalah gunakan wizard LR matrix. Ini flow dia, iaitu daripada tadi kita dah ada structure. Jadi kita akan cari bahan tuan-tuan carilah PDF ke apa sebagainya. Dan saya sudah ada PDF saya. Okay, sebenarnya saya dah tunjuk PDF yang saya akan gunakan. Saya punya study yang berkaitan yang saya dah cari. Okey, dan tuan-tuan hanya extract sajalah. So caranya kita pergi dekat kita punya ni, tekan LR wizard. Tapi saya dah buat contoh tadi untuk bagi demonstrasi. Okey, tuan-tuan hanya pergi dekat ni contoh wizard LR matrix. Saya just drop je lah. Dia akan screenkan, dia akan extractkan. Okay, extract kan. Okay, ini tadi kan pasal tak tadi kita ada table. Dia bicara dengan table kan. Jadi saya minta dia guna table ini. Saya bagi dia guna table ini instead. So saya bagi letak. Jangan risau walaupun tak betul table, dia akan faham tu table. Just copy ni je. Kan? And then
akan screen kan. Okay, bagi lagi paper seterusnya, dia akan extractkan lagi. Bagi paper seterusnya, dia akan extractkan lagi. Jadi tuan-tuan pindahkan macam dalam BISO 4.0 saya tunjukkan, pindahkan dalam Excel. Dan bila kita dah ada tu, kita dah ada LR matrix yang lengkap seperti ini. Okay, ini contohlah kalau dah siap Excel tu kan. Kalau dah pindah-pindahkan tu, tuan akan dapat ni lah dalam bentuk Excel ni. Jadi seterusnya nak buat apa? Seterusnya kalau tuan pergi ke sini, daripada ada Excel, tuan-tuan nak sintesiskan dia, nak analyze dan sintesiskan. Kita boleh gunakan ChatGPT 03 lah yang reasoning tu. Tapi bila kita nak guna ini, apa yang masalah yang berlaku ialah tuan-tuan dan puan, semalam apa yang berlaku bila kita sembang-sembang, kita tahulah kita guna 043 kan, untuk reasoning, untuk buat analisis, tapi tak tahu nak prompt macam mana. Jadi saya terpanggil lah, apa kata saya buat satu chatbot untuk bantu tuan-tuan untuk prompt kan, untuk buat prompt. Jadi inilah dia prompt LR synthesis. Jadi tengok contoh. Untuk prompt LR synthesis, tuan-tuan boleh tanyalah macam nak guna dia kan, dia akan terangkan lah. So dia hanya perlukan research title, research question, literature review section yang tuan-tuan nak tulis. Jadi macam saya tadi, saya bagikan tajuk saya, RQ saya semua, dan saya nak fokus pada 2.2.2, cabaran dalam pendidikan etika kejuruteraan tradisional. Okey, kemudian dia terus buatkan prompt. Ini prompt dia. You are a literature synthesis analyst. So tuan-tuan dia akan serangkan, akan bagi terus, so baca-baca sikit lah. Dan akhirnya tuan-tuan hanya perlu tinggal untuk insert LR matrix table below. So LR matrix mana yang tadi? Yang tadi ni lah. So copy paste kita punya ni, dan pergilah kepada kita punya ChatGPT 03. Tadi ni ChatGPT 03 ni kan. Pindahkan dia, pindah kat sini. Okey. So saya dah buat kat sini tadi. Ini dia. You are a literature synthesis. Ini ChatGPT 03 biasa je saya guna. Make sure lah pindahkan, make sure pilih 03 untuk analisis dengan sintesis. So saya dah letakkan, dan saya letakkan literature review tadi tu. Yang ni Excel ni saya copy paste semua. Copy, saya pindahkan. Jadi tuan-tuan semua letak je bawah dia ni. Simple as that tuan-tuan. Tuan-tuan tak pening-pening nak fikir nak buat dia punya prompt dan sebagainya. Tuan-tuan just minta dekat dalam prompt LR synthesis saja berdasarkan input tadi lah. Okay, dan kita akan dapat hasil dia. LR synthesis. Ini sebab dia bagi, sebab saya punya dalam bahasa Melayu kan. Saya rasa dia bagi dalam bahasa Melayu. Bagi bahasa Melayu. Tapi sebab saya nak tunjuk demonstrasi, saya nak guna bahasa Inggeris. Okey, ini semua sintesis lah, metodologi dalam kajian yang digunakan, rangka teori yang digunakan, persamaan pencanggahan dapatan yang digunakan, jurang dia. Okey, persamaan, pencanggahan kan. So ni adalah ada punya ni. So dan saya minta dalam bahasa Inggeris. Jadi dah dapat, inilah sintesis-sintesis yang kita dapat daripada kita punya data apa, kita punya literature lah. Study PDF tadi tu. Yang telah kita extract tadi tu. Okay, so dapat kat sini tuan-tuan puan. What's next? Pergi kat sini. Daripada sintesis tadi tu, daripada analisis yang dia buat tadi tu, kita nak jadikan dalam bentuk tulisan. Jadi dalam BISO 4.0 sebenarnya saya telah ajar prompt dia. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih mudah, tuan-tuan pergi dekat ChatGPT yang ni, tekan saja LR Writer, klik tab. Dia akan bawa kita pada LR Writer. So LR Writer ni kalau tuan-tuan tak tahu nak guna, tuan-tuan tanya je lah. Basically tuan-tuan hanya copy, bagi tahu research title apa, research question apa, literature review structure. Kat mana structure tadi? Yang tadilah. Yang kita kan ada structure tadi. Tuan-tuan kalau tuan-tuan dah setuju dengan structure yang dia cadangkan ni, tuan-tuan bagi semua structure ni. Okey. Structure ni seperti mana saya bagikan tadi. Okey. Kemudian kita nak fokus pada structure mana. Kenapa saya bagi detail-detail ni? Supaya bila dia tulis, dia aware yang kita punya overall structure apa. Supaya dia tidak ada dia cuba elak redundancy lah. Mana dia faham konteks literature review, tak ada redundant lah. Dia kemungkinan besar sebab dia dah tahu. Jadi saya letak tajuk, saya letak dia punya bab saya kan, 2.2 semua ni. Jadi dia faham kedudukan kat mana, dia punya konteks kat mana, dan seterusnya saya buat ni. Jadi dia dah kita hantar, dia akan minta terima kasih. Langkah seterusnya dia akan minta sintesis tadi tu yang kita telah buat guna ChatGPT 03 tadi tu. Yang ni sintesis ni tuan-tuan puan. Tuan-tuan copy paste saja, saya copy paste saja. Maka dia akan, ni semua sintesis tadi, semua analisis sintesis tadi dalam bentuk tulisan point-point saja kan. Okey, sekarang dia akan tanya, okey, nak mula letak tulisan, maka dia akan buat tulisan untuk chapter 2.2.2 ni lah. Okey, so overall dia tak adalah perfect sangat, tapi bagi saya dia cukup baik lah. Cuma tuan-tuan baca kat sini, saya bagi tuan-tuan tengok sekejap. Boleh pause dulu. Okey, a recurring challenge in tradition. So dia gunakan 2 ni. Ini dia gunakan 3. Okey. So beyond pedagogical form, so tuan-tuan boleh check lah. Ini saya tahu pasal taktikal ni. Memang saya ini tepat lah tuan-tuan puan. Sebab
Tuan-tuan yang extract, kita bagi dia extract tau. Kita bukan bagi dia PDF, kita bagi dia extractions yang kita telah semak betul tak betul, jadi dia akan gunakan. So, ini digunakan secara naratif, dia fokus pada artikel tersebut, supported by Jalali. Okey. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan ini tulisan yang telah dibuatkan, maka ini hasil dia lah. Okey, cuma saya ada buat tambahan sikit lah. Saya tak suka dia gunakan ni yang datang ni kan. Jadi saya minta dia, jadi dia kosongkan. Okey, kalau kita ambil ini tuan-tuan, ni tulisan ni dah siap. Kalau kita ambil ini tuan-tuan, masalahnya apa? Okey, tulisannya kalau kita pindahkan kita punya, saya dah test kat sini sebenarnya. Okey, kalau kita pindah kat sini saya test AI detect dekat originality AI ni. Okay, saya dah try dia 1% lah, tapi saya tak apa, kita try tunjuk sekali lagi. Okey, kita try scan, tuan-tuan, dia akan tunjukkan 100% AI lah, sebab memang AI buat lah kan. Tetapi jadi apa kita buat? Jadi saya ambil yang ni, kita pergi ke seterusnya untuk humanize kan. Wizard Writing Humanizer. Ini dalam BISO 4.0, tuan-tuan, saya telah bagikan prompt semua. Jadi cuma saya latihkan chatbot supaya tuan-tuan tak payah nak fikir-fikir nak macam mana nak letak dan sebagainya. Tuan-tuan hanya copy paste sahaja. Saya copy paste je. Ini tadi copy paste saja, pindah saja. Letak saja dan terus hantar ke dalam Wizard Writing Humanizer ni, maka dia akan hasilkan ini. Jadi kalau tuan-tuan boleh ambil ini. Okay, kalau kita ambil ini, kita pergi dekat check dia punya ni tuan-tuan puan. Kat sini saya dah check kat sini sebenarnya. Dia 100% original. Kita test. So far semua tuan-tuan semua masih lagi AI kan. Tapi kita try tengok. Dia 100% confident. Sebab kita dah bagi dia bank phrases bank lah. Semalam saya tunjukkan, tuan-tuan boleh tengoklah dalam rakaman BISO 4.0 tu. Okey, tapi nak lebih mudah, saya binakan ini untuk bantu memudahkan cara. Tuan-tuan hanya ikut flow dia dan tuan-tuan hanya klik-klik paste je. Okey, dan letakkan output yang sedikit saja. Okey, kalau katakan tuan-tuan nak bahasa Melayu, tuan-tuan boleh pergi dekat Wizard ni, Wizard penanda wacana ni, tuan-tuan sama juga. Tuan-tuan copy paste yang ni, yang bahasa Inggeris yang tuan-tuan just letak je dan hantar, dan dia akan buat dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan tengoklah dia ni. Dasawarsa ini, pendekatan. Di samping itu, dia ada penanda wacana dan dia dalam bentuk bahasa Melayu cantik lah. Ini lebih lagi apabila artikel diajar melalui kuliah hambar atau kajian kes yang terlalu umum. Dalam pada itu, apa lagi? Lebih jauh lagi, unsur emosi. Ini semua yang telah kita, kalau kita bagi ChatGPT biasa tak boleh tuan-tuan buat. Dia tak tahu pasal penanda wacana ini. So menariknya, beberapa ini dia punya ni, dari sudut metodologi pelbagai kaedah telah digunakan. Konklusinya, hujah terhadap, kalau saya ambil ini, pindahkan ini kepada ChatGPT punya originality AI untuk check. Okay, tuan-tuan, sama dia saya dah tag sebenarnya ni. 99% saja AI. Okey, jadi saya tak payah check lagi lah, tuan-tuan rasa tuan-tuan dah percaya dah kan. Dan maka selesailah kita punya penulisan. Okey, dari segi ni penulisan untuk chapter yang subsection 2.2.22. So tinta AI ni bantu untuk penulisan bagi setiap subsection. Okey, walaupun saya sebut tadi tentang LR, tapi untuk Wizard Writing Humanizer dan Wizard penanda wacana ni, kalau tuan-tuan nak buat tulis bahasa Melayu, dia boleh guna untuk apa saja. Tak semestinya untuk LR writing saja. Kalau tuan-tuan tulis artikel, tuan-tuan nak jadikan dia humanizer. Dan sebenarnya humanizer ni bukan pasal AI detect sangat sebenarnya. Dia untuk mencantikkan tulisan kita, senang faham. Okay, so tuan tengok tadi kalau kita tulis yang tanpa yang humanizer kan, dia punya ayat dia agak traditionally approach to engineering education have faced mounting scrutiny. Kalau kita tulis ni kan, traditional approaches to engineering education have come under growing scrutiny for not quite sparking the kind of this is particularly pressing issue when preparing. So dia punya ayat dia lebih ni, one key issue that crops again cultural framing adds. So dia punya ayat dia lebih human dan lebih senang nak ikut. Nampak dia menggunakan gaya bahasa manusia yang menggambarkan apa yang kita nak cakapkan. Jadi itu saja dalam video ini tuan-tuan puan. Jadi untuk makluman tuan-tuan puan, saya akan buka pre-order. Kenapa pre-order? Saya akan ada buat pertambahan sikit lah. Jadi tuan-tuan boleh pre-order dan boleh tengok dalam Google Form tu. Jadi kita akan buka sampai 14 Jun saja. Tuan-tuan puan, murah saja tuan-tuan puan untuk pre-order ini. Saya ambil kira masa saja, masa tenaga yang telah digunakan, apa segala ilham kan. Tuan-tuan puan, RM29 saja. Sebab memang saya fikir kita win-win situation. Tuan-tuan boleh guna dan saya dapat sedikit lah untuk ganti saya punya komitmen. Okey, dari segi masa dan sebagainya, RM29 saja. Dan tuan-tuan nanti saya akan dalam Wizard AI ni ada dua jenis sebenarnya. Satu yang ada
video tutorial. Satu nanti ada lah video tutorial ni, saya akan tunjuk secara detail lah macam mana saya buat step by step, tuan-tuan nak ikut mana, untuk bagi mereka yang mungkin tak biasa. Tapi macam saya kata tadi lah, tuan-tuan boleh je klik setiap ni dan minta tanya dia, how do I use you, dan follow je ni. Untuk permulaan je mungkin tak mahir sangat, dan tuan-tuan mungkin tak perlukan video. Ada sebagian orang tak perlukan video, jadi tuan-tuan boleh ambil yang tanpa video. Yang ni ada video. Kenapa saya tak harga sikit RM10 lah untuk upah saya lah, ataupun macam mana saya ajar masa kita nak pindah ke YouTube dan sebagainya kan. Jadi ambil sedikit untuk saya charge sikit lah. Bukan charge nak tinggi-tinggi sangat, just untuk win-win situation kat situ lah. Okay, dan tuan-tuan hanya perlu buat pembayaran dan hantarlah send. Nanti saya akan semak pengesahan dalam tempoh 24 jam. Kita akan hantarlah akses kepada Tinta.ai tuan-tuan. Itu saja video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Minta maaf biso 0.40 saya bagi lambat. Nanti saya akan bagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan tunggu lama-lama. Sampai 14 Jun saja untuk pre-order. Lepas ni harga dah RM69. Okey, assalamualaikum, bye bye.